Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my channel. So, hari ni ada another haul. Sekejap, aku susun dulu tunjuk korang. Jadi kita akan unboxing satu. Aku sabar mengumpul semua parcel ni untuk unboxing yang korang. So kita boleh tengok sama-sama either barang tu okay or not. Alright, first kita ada right. This box here. Ni basically tak ada apa pun. Oh, ni kotak majung, kertas majung. Kertas A4 sebab aku dah nak practicum. So, I'm gonna need a lot of A4 paper to use it for my purpose. Aku tak tahu dia murah ke tak sebab biasanya satu rim ada 500 tapi ni ada 440 je. So tapi untuk satu kotak yang ni yang paling murah, so aku tak tahu. Okay, next aku ada 3 parcel lagi ni. Kenapa 3? Sebab aku sebenarnya nak beli satu. Dan the other day dia ada sale yang like Swatrek dapat RM9. So aku beli lagi. Dan aku beli lagi sebab seluar dia yang pattern lain pula yang murah dan aku dah lama cari seluar tu. So end up aku ada 3 parcel lagi ni. So kita akan buka satu. So first parcel aku beli ni mana? The problem is seluar aku semua hitam. So aku tak tahu warna satu. Cuma pattern je lain. Tapi seluar track aku semua hitam. Ini yang ni palazzo yang high waist. Lihat ni. Macam ni. Luar atas, kat atas ni macam ada double getah. Aku pakai L sebab SL macam labuh sangat. So bila kau bersukan, dia tak labuh sangat yang sampai meleret. Tapi dia sentuh kasut, aku rasa macam tak bersih kalau seluar aku sentuh kasut untuk aku bersukan. Katin dia straight cut. Besar juga. Macam tu. So next one kita ada turtleneck putih. So lately ni aku macam active as a canvas. Macam cari side job untuk buat profile kan. So kalau korang follow IG aku, kalau tak follow boleh follow sekarang. Aku ada banyak buat macam jadi canvas untuk makeup pengantin. So bila makeup pengantin bajunya putih. Bila putih gitulah kita kalau boleh nak cover yang patut tu seboleh sebaiknya lah. Aku beli yang ni supaya tak adalah dia effect colour baju yang di luar. Dan most of the time bila makeup kan dia orang nak macam nampak muka je. So kita akan ada turtleneck. Aku ada beli turtleneck juga untuk tudung. Nanti aku tunjuk kat korang. Ini untuk better coverage. So aku beli turtleneck daripada air gini. Actually it's quite tebal lah kain dia. Tapi aku tak tahulah panas ke tak. Tapi macam nice lah tengok Walaupun dia putih, dia macam tak telus sangat. Cargo pants. Aku nak beli cargo lama dah. Sebab aku nak pakai dengan baju ni. Sebab aku rasa kalau pakai baju ni basically baju Uniqlo, hoodie Uniqlo, hadiah birthday abang aku bagi. Bila pakai macam hoodie, dia lagi style kalau pakai cargo pants pada pandangan aku. So aku beli cargo pants. Sebab aku bila beli kat luar, most of the time seluar tu singkat. Ataupun besar sangat pinggang je untuk aku. Jadi aku beli je yang macam ni. Senang. Gitu. Aku tak sure lah boleh pakai ke tak as seluar sukan kat sekolah. Tapi kain dia macam kain sukan. Macam seluar track yang gini kan. Tapi just ada side pocket je. Ni pun aku ambil size L, I think. Yes, L. Yeah. Siap ada
ikat bawah lagi. Aku rasa ni kalau korang pergi hiking, nice lah. Sebab kadang-kadang kita nak ikat bawah supaya lebih selesa. Next kita ada skirt. Dalam haul ni korang akan tengok banyak skirt sebab aku cuba untuk jadi macam lebih ayu. Kind of that. So aku cuba untuk pakai lebih banyak skirt instead of seluar track and baju jersey. So this is a pleated skirt. Labuh ke tak ah? Satu isu dengan aku, bila aku beli skirt atau seluar online, sebab aku kurus, aku kecil je sebenarnya. Cuma aku tinggi. Tapi kaki aku panjang. Jadi bila aku beli sizing Malaysia, dia macam tak sesuai. Bila panjang, pinggang besar. Bila pinggang dah elok tapi senting. Macam tak nice lah. Jadi aku harap lah kain ni tak singkat dengan aku. Dan aku beli ni HYGR Haiger ke macam mana tak nak baca dia. Oh, payah pula nak buka. HYGR Haiger punya lip tint. Itu aku pernah beli masa dia mula-mula baru keluar dulu. Tapi masa tu selection colour dia tak banyak. So, aku as someone yang suka pakai lipstick yang warna wine. Tapi aku kadang-kadang nak light je. Kita nak pakai matte sebab senang nak solat kalau lipstick tu ringan. Jadi boleh lap terus boleh solat macam tu kan. Instead of kalau pakai matte macam payah sikit nak solat. Nak kena pakai remover minyak bagai. So aku beli. Apa ni? Wow, ada quote. Begini. Comel lah quote dia. Dia cakap, chase dream not people or things. So nice. Okay, aku beli ni je. Aku beli colour baru. Aku rasa ni latest colour dia iaitu black cherry. Tapi aku beli yang refill je. Sebab yang tu je yang murah. Kalau beli yang botol besar dia mahal. Tengok je. Oh. Dia ada jual dah masuk dekat Watson. Tapi kat Watson ni lagi mahal. Somehow. Ini rupanya kalau beli refill. Ya. Macam tu. Lepas tu. Okay, dia ada cap juga kalau beli refill pun. So, I think it's fine. Then you twist. Then dapat banyak ni. Aku tak pakai kat bibir aku. Tapi aku akan swatch untuk korang tengok. Oh, ada logo lah kat atas. Comel. Banyak dah, banyak. Banyak gila diorang dah improve. Compared to their first packaging. Ni warna dia. Aku tak tahulah kulit aku warna apa sebenarnya. Aku tak rasa aku putih tapi aku tak rasa aku tan pun. Ni macam medium lah kalau aku sebab dah sunburn. Tangan ni pula bawa motor lagilah sunburn. Tapi gitulah warna dia. Light je. So at least nampak hidup instead of nampak macam mayat kalau tak pakai lipstick. Bagi muka aku. Kalau aku tak pakai lipstick orang akan tanya lagi macam kau sihat tak? Sihat. Saya sihat je. Tapi muka saya memang putih pucat. Okay, next. Kita ada. Oh, apa ni? Oh. Tudung shawl hitam. Tapi bukan sebarang shawl. Shawl ni. Ada apa ni? Air. Okay, shawl ni yang shawl yang datang sekali dengan apa nama ni? Anak tudung. So kalau pakai tu sepatutnya lah kita try. Jom kita try. Kita pakai. Jom. Betul lah kot. Saya malas ikat lah kan macam tu. Macam tu lah gayanya, rupanya. So dia macam tu. Boleh selimpang gitu. Siap. Tak tahulah rupa macam mana sebab aku tak ada cermin sekarang. Korang je boleh tengok dulu. Aku tak tengok lagi diri aku selagi aku tak edit video ni. So macam tu konsepnya. Ni kita ada. What is this lah?
Oh, total pasal semua ni ada 14. So, aku tak ingat apa yang aku beli. So, ni baju kemeja, blouse putih. Aku ada kemeja batin putih. Yang aku selalu pakai dalam gambar aku kat Instagram tu. Itulah, lately ni aku suka warna neutral. So, most of the time aku akan pakai t-shirt kemeja yang formal warna putih, warna coklat gelap, warna nude. Tapi yang cool tone sebab bagi aku kalau aku pakai warna yang warm tone, kulit aku nampak tak berapa nice. So ni, aku harap dia labuh. Tapi kain dia agak nipis sebenarnya. Tapi K-Crip yang korang boleh tengok kat pasar-pasar biasa tu. Dia bayang sikit. So, kena pakai inner. Tapi kita dah ada inner putih tadi. Then what is this? Ini spek hitam. Bagusnya letak dalam ni. InsyaAllah tak patah. Slay. Double je. Dalam ni ada paket lagi. Sekejap. Gitu. Inilah. Okay, dan aku beli bros travel ni. Sekejap, cuba kita tengok bros lembut ke tak. Sebab kalau bros travel ni tak lembut tak best juga. Sangkut. Okay, dia macam ni, kapsul. Masa macam dah lama. Tergetak-getak ke? Tak clear lah, guys. Calar sikit. Asalkan bros dia okey. Okey kan? Tapi sedih juga lah kalau packaging dah rosak awal. Tapi macam nak guna ni? Okay, macam ni. Lepas tu, okay, kat sini ada anak-anak dia. Saya buka, okay. Anak dia ada 3. Bros dia macam keras sikit, tapi tak sakit. Sebab aku pernah beli bros murah yang keras dan kasar gila. Ni okey lah. Tapi aku tak tahulah dia punya pick up untuk make up tu macam mana. Kadang-kadang aku malas juga nak bawa bros make up aku yang sebatang-sebatang. Nanti rosak lah bros dia sebab kita tak lambat kan. So bros tu tak terjaga dan aku terlalu malas untuk beli yang protector dia. So okay. Dia macam ni. Ni boleh tutup. Bila tutup. Okay, macam ni kita ajar. Okay, ni anak-anak dia. Anak-anak dia kena satu sebatang. Jadi dia memang pendek. Okay, kita tutup balik. Okay, ni mak dia. So, dia akan macam ni bila buka. Bila korang buka macam ni lah jadi rupanya. Dia akan tutup lah. Jadi korang boleh pakai dia as batang yang panjang lah macam tu. Lepas tu, takkan tutup macam ni. Bila tutup macam ni, dia rosak lah brush dia. Jadi korang naik atas macam ni. Lepas tu tutup macam ni. Lepas tu tutup balik. Gitu. Nice. Cuba aku sedih sikit sebab dia macam dah rusuh. Dia punya plastik tu macam tak baru. Okay, next. Kita ada tudung lagi dan hitam lagi. Aku rasa semua jenis tudung hitam dah aku ada. Tapi semua hitam. Sebab aku rasa warna tu satu kemewahan. So, instead of aku regret beli benda warna yang end up mungkin tak kena dengan aku, baik aku beli hitam sebab hitam for sure aku boleh pakai untuk banyak benda dan akan kena dengan aku. Kau pernah rasa tak macam tu? So, bila aku nak cuba benda baru, aku akan beli hitam atau putih. Lagi-lagi kalau dia dekat dengan muka aku. Macam baju tudung. Kalau macam kain seluar tu macam kurang sikit. Tapi aku still akan pilih warna yang macam dekat-dekat je. Alright. Ni bukannya tudung jersey biasa guys. Lalu. Ni tudung jersey yang ada inner sekali attach kat sini. Jadi kau pakai macam ni guys. Macam mana nak pakai ni? Sekejap. Dia tak tutup full lah macam turtleneck tapi dia tutup lah depan. Okay, ni korang boleh masuk dalam. Korang bayangkanlah dia masuk dalam habis lah. Sorry guys. Mic dia. Then korang boleh lah
selempang macam kat TikTok tu. Dengar tu. Tak apalah, korang faham lah sorry guys, mic tertutup dengan tudung. Dan tudung ni, dia punya cutting butterfly. So labuh kat belakang. So kalau korang selempang macam mana pun, insya-Allah labuh lagi kat belakang. Apa ini? Oh. Okay. Korang akan tengok banyak baju yang ayu-ayu kat sini. Sebab aku cuba untuk jadi ayu. Macam tak kena dengan perangai tapi tak apa. Usaha tu ada. Ni baju yang singlet. Lepas tu depan dia labuh macam Sultanah Pahang kita pakai tu. Okay, dia dapat singlet. Mana depan belakang? Fahamlah. Tapi fahamlah ini singlet. Dia labuh. Dia macam dress. Macam tu. Lepas tu, dia ada cover top dia macam crop top. Ni depan ni. Crop top macam tu. Tapi besar lah. Jadi kalau korang pakai tudung singkat pun, dia macam cover dada. Bagi akulah, pada pandangan aku. Okay, ini skirt. Aku kalau beli skirt, aku akan make sure labuh dia tulis 40 inci. Sebab kaki aku panjang dia 100 je. So kalau aku beli yang 35 inci, memang atas muka lali skirt dia. Macam cantik lah guys. Aku tak suka skirt atau seluar yang singkat. Dia macam pelik bagi akulah. Alright. Kita skirt yang macam layer-layer ruffle gitu. Aku tak ada try on kat sini sebab sekarang aku tengah duduk. Dan aku malas nak set up balik kamera ni. So ni, faham kan yang tingkat-tingkat tu. Nanti kalau kau rasa tengok, insya-Allah aku akan pakai dan aku akan upload kat IG kau, korang boleh tengok skirt tu. And kalau korang minat, mungkin aku akan letak link skirt tu. So, letak link barang-barang yang aku beli kat sini. So, korang pun boleh beli. Okay, next kita ada. Okay. Ini mau. Ni apa? Wow, ada promo code. Aku sangat suka anak tudung brand ni. Aku pernah beli anak tudung dia yang ada dagu bawah. So like mencover double chin yang ada kat situ. Lepas tu, tapi dia punya anak tudung bagi aku quite pricey lah. Tapi dia sedap. So, walaupun dia pricey, aku selalu akan pilih untuk capai anak tudung tu instead of anak tudung yang lain. So, macam berbaloi lah kalau korang pakai betul-betul benda tu kan. Dan aku pernah beli. Okay, kita buka dulu. Ni turtleneck yang aku cakap. Brand kita. Harga dia RM30. Kain dia sedap. Macam ni. Lepas tu ada tali. So, kemaslah. Turtleneck tapi ada tali. Macam tu. Dan ada dagu juga. So, it cover double chin kau. So, aku pernah beli satu brand ni dekat Shopee. Aku beli kat Shopee Mall tau. So, memang ori. Korang jangan cakap tu ciplak. Harga dia pun boleh tahan juga lah. Tapi turtleneck tu besar gila. Kain dia sedap. Cuma besar sangat muka dia untuk aku. So, aku tak selesa. Sampai mana dah turtleneck tu aku rasa. Aku rasa aku bagi mak aku lah. Macam sedih sebab aku kumpul duit untuk beli turtleneck tu supaya aku boleh pakai tudung dengan lebih selesa. Tapi bila sampai dia tak selesa dan besar untuk aku, muka aku kecil, ni tangan, muka macam tu, muka aku kecil. So biasanya payah sikit lah cari turtleneck yang boleh masuk untuk muka kecil ni. Even telekung pun macam payah jugalah nak cari telekung yang selesa dengan muka yang kecil ni. So ini hand sock. Okay, kenapa aku beli hand sock? Sebab hari tu aku beli hand sock kat kedai RM2. Hand sock dia okay. Kain mosquito sekejap.
Ni handsock kedai RM2 tu. Handsock kat Ninso. Ninso punya handsock okay guys. Warna dia kain moss creep. Tapi kasar sikit lah. Tapi it did a job lah. So handsock ni warna dia pure white. Ni off white. Aku punya baju yang putih mostly off white. Jadi bila aku pakai handsock pure white, dia jadi macam handsock ni menyelah sangat. So aku kena cari yang off white. Dan tangan aku kecil. Ya, tangan aku basically tulang lah kan. Macam ni. Tulang. Macam tu je tangan. Jadi bila tangan kecil ni, dia payah juga cari handsock. Asyik-asyik melorot. Asyik-asyik melorot. Terus macam stres jugalah kan. So aku harap, ni size. Dia ada size handsock gitar dia ada size satu. Dia ada large ke normal lah. Lebih kurang lah yang tu. Dengan small. Yang ni small. Aku harap dia tak melorot. Kalau tak kan, kau pakai handsock kan. Pakai sampai sini. Dia turun kat sini, dia flip. Jadi macam nak betulkan balik tu genyah tau. Macam. No need to explain. Korang faham. Yang pernah rasa tahu. Kita ada tudung putih. Okay, yang semua putih-putih ni sebab kerja aku supaya canvas yang banyak pakai benda putih. Alright. Ni aku beli pada Vanilla Scarf. First time aku beli tudung daripada sini. Dekat, namanya cotton white. Tapi memang ni je white yang dia ada sebenarnya. Tak ada white lain. Oh, dapat free cincin. Suka? Okay. Kainnya cotton voile. Mengikut prescription di dalam Shopee. Lebarnya 115 cm kali 115 cm. Tak silap aku. Jadi dia mungkin bidang 46 ataupun 47 macam tu. Bukan 45 lah. Ya, dia logo kat sini. Tapi macam pelik lah. Sekejap. Dia taklah macam nampak sangat tapi mana depan mana belakang. Oh. Dia punya jahitan tepi ni macam lain sikit daripada tudung biasa kita beli. Dia macam iron. Iron punya tu, bukan jahit. Nampak lah. Kau tahu kau nampak ke tak? Tapi macam tu lah gayanya. Mak hidup lagi tak? Okay, hidup. So, tudung ni. Tudung bawah biasa je. Tak tahulah nipis ke tak. Standard. Tapi taklah nipis sangat kan. Lagipun kita kena ada turtleneck. Jadi boleh pakai turtleneck lah. Kalau pakai tudung putih ni memang kena pakai turtleneck. Kalau tak, memang nampak tengkuk. Okay, next. Okay, ni benda paling mahal aku beli. I can explain. Okay, ni aku beli tudung 5 segi 3. Ya. Satu helai ni dalam lebihlah 30 yang pasti. Aku sebenarnya dah lama usia tudung ni. Tapi bila aku kerja part time itu, so aku adalah sikit duit lebih. Jadi akhirnya aku belilah tudung yang aku dah lama usia tu, macam daripada dia keluar sampai dia dah macam nak habis stok lah baru aku beli. Tapi aku beli 3 dapatlah diskaun sikit dalam RM40 diskaun. 30 daripada kedai dia, 10 lagi daripada Shopee. Macam tu. So aku beli 3. Aisyah, kau beli tudung ni kau kena pakai Okay, kita akan buka envelope yang pertama. Envelope pertama kita ada yang bagi aku rasa ni tudung paling famous dalam 5 segi. Dan aku dah tengok dia sebelum dia keluar lagi, masa dia tengah macam rehearsal premiere trailer tudung ni punya design. So macam I want this. Tapi masa tu RM60 ke RM60 kot cuy, mahal weh. So aku macam sabar, nanti ada rezeki kita beli. So envelope dia lawa. Hari tu aku tak kertas A4 tapi aku rasa envelope ni tak A4 sebab dia ada terlipat sikit atas tu kertas A4 aku. Tapi tak apa. Bukan main purpose dia. Main purpose dia. Astagfirullahaladzim teacher. Teruknya macam ni kau. Okay, dapat free ni. Aku tengok kat kedai dia. Satu ni RM12. This pin. So kita akan simpan sebab bendanya mahal.
Dia balik macam ni. Very demure. Kita tudung dia. Alright, aku beli tudung ni yang kod warna snowy. Tudung ni aku tengok daripada mula-mula ada 6 colour, sekarang dah berapa belas colour dia keluar. Tapi aku beli yang paling simple supaya aku pakai dia sampai, kalau boleh pakai sampai lunyai. Sebab benda mahal. So ni warna snowy, basically dia putih off-white. Dengan beige dengan grey-grey sikit macam tu. Dalam gambar aku tak nampak dia macam greyish ni. Tapi bila keluar off-white rupanya. Tapi tak apalah, cantik je. Gitu. Kita ada envelope yang kedua. Envelope kedua aku beli yang okay, ni pun dapat pin juga. Memang semua dapat pin. Dulu pin dia tak tergantung macam ni. Dia tak ada gayut-gayut ni. Sekarang pin dia dah ada gayut-gayut. So yang ni aku beli yang ni. Yang ni pun macam dah hujung-hujung dah. Ni tak tahulah. Alhamdulillah ada rezeki untuk aku memiliki tudung ini. Ya ni. Alah yang ni kena buka baru korang nampak dia punya pattern. Tak apalah untuk korang aku buka lah. Gitu. Dia bulat. Macam ni. Tak tahu lah korang nampak full ke tak. Okay, ni last puzzle kita untuk hari ini. Iaitu dapat pin lagi. Yang ni design yang ini. Cantik kan? Cantik kan? Okay, ni bukan putih, ni off-white juga. Sekarang ni semua mostly pakai putih tu off-white instead of pure white. Sebab menurut Google yang aku baca, pure white ni terlalu striking bagi setengah orang. Jadi off-white ni lagi universal. Jadi ramai orang boleh pakai. Instead of setengah colour kulit sahaja. So, sebab itu orang selalu pakai off-white kat kedai-kedai tu. Macam ni. Tapi kalau korang kahwin, korang pilihlah warna putih yang paling boleh korang menyelah. Sebab bukan setahun sekali. So sekali semua hidup kan. Jadi korang pilihlah putih yang untuk kau, bukan universal. Border dia macam ni. Kau tahu tak, aku tengok tu dia ni, aku ingat Princess Aurora. Sebab rasa macam Aurora pakai tu dia ni. Okay, semuanya kain cotton voile. So sebenarnya aku tak boleh pakai kain cotton. Tapi aku tak boleh pakai kain cotton yang kat pasar tu. Macam cotton yang macam panas tu kan. Kau faham tak? Cotton mana? Tapi bila aku pakai cotton voile dia okey. Sebab dia tak melekat kat tengkuk. Sebab aku ada eczema. Jadi bila aku pakai cotton biasa, dia macam melekat tau. Jadi aku gatal. Bila peluh aku gatal. Dan mestilah peluh. Kita Malaysia kan. Jadi bila cotton voile ni dia tidak melekat. Jadi aku boleh pakai tudung tu. Payah jadi aku ni. Banyak macam-macam masalah. Sejuk tak boleh, panas tak boleh. Begitulah. Jadi tu je kita punya haul untuk hari ni.